Berat sebenarnya nak cerita kisah ni. Bila saya baca luahan daripada pelakon Amiza Aznan, hati terus rasa sebak. Amiza maklumkan anak sulung dia, Andre Mikael, yang sedang bertarung dengan kanser paru-paru, akan dikeluarkan dari hospital pada hari Isnin. Bukan sebab dah sembuh, tapi sebab doktor sendiri dah minta mereka sekeluarga bersedia dengan apa juga kemungkinan yang bakal berlaku. Bayangkan sebagai seorang ibu bila dengar ayat macam tu daripada doktor. Rasa dunia seakan berhenti sekejap. Amiza kata hari ini dia akan bawa Andre keluar dari hospital. Dia cuma mampu berharap pada keajaiban. Setahun berjuang, ulang-alik hospital, rawatan demi rawatan. Tapi akhirnya dia luah rasa kecewa, seolah-olah harapan yang diberi sebelum ini cuma tinggal kenangan. Dia merayu, bukan sekadar minta doa, tapi minta sesiapa sahaja yang ada kepakaran di luar bidang hospital untuk bantu anaknya. Perubatan alternatif, ikhtiar jarak jauh, apa sahaja asalkan ada sinar harapan. Tahun lalu, Amiza sendiri pernah kongsikan yang Andre, yang baru berusia 20 tahun, disahkan menghidap kanser paru-paru tahap 3. Usia yang sepatutnya sedang bina masa depan, kejar impian, tapi diuji dengan sakit yang berat. Dan ujian itu rupanya belum selesai. Masuk bulan Ramadan tahun ini, sekali lagi hati seorang ibu diuji bila anak keduanya, Adrian Adam, pula disahkan menghidap kanser tulang. Bayangkan, dalam satu keluarga, 2 orang anak berdepan penyakit yang sama-sama berat. Sebagai ibu, mungkin tiada apa lagi yang mampu dibuat selain berdoa dan terus berharap. Sebab bila sains dan rawatan sampai ke satu titik, hanya Allah tempat bergantung. Ramai netizen turut mendoakan. Ada yang kongsi kata-kata semangat, ada yang ajak sama-sama solat hajat. Dalam saat macam ni, doa orang ramai jadi satu kekuatan yang tak nampak, tapi sangat dirasai. Kadang-kadang kita tengok selebriti di kaca televisyen, nampak kuat, nampak ceria. Tapi di sebalik itu, mereka juga manusia biasa yang sedang menanggung ujian yang mungkin kita sendiri tak mampu bayangkan. Sama-sama kita doakan agar dipermudahkan segala urusan keluarga ini. Kalau anda di tempat seorang ibu seperti Amiza, apa yang paling kuat buat anda bertahan? Tinggalkan doa dan kata-kata semangat di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi